Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel Acap. So di channel Acap kali ni Acap nak buat video unboxing bagi iPhone 17 Pro Max. Seperti mana kita dapat lihat di tangan Acap ni adalah kotak bagi iPhone 17. Dan kamera untuk kali ni memang sangat baru ya. Dia buat layout yang baru supaya membezakan bagi iPhone-iPhone yang terdahulu. So ini adalah perubahan buat kali pertama setelah berdekad digunakan design kamera yang sama. Kali ni dia kembali dengan design yang lebih cantik lah kan, lebih moden. Tak tahulah cantik ke tak ni, personal opinion lah kan, bagi Acap okey je. Lepas tu kotak kat depan ni dia memang korang boleh rasa lah gambar-gambar 3D ni. Okay, memang sangat nice lah, warna orange. Lepas tu kat bawahnya logo Apple, tepi ni sama macam biasa. Korang buka je bahagian sini. Okay, so bila dah buka tu, wow. Okay, ni iPhone dia sendiri korang dapat lihat. Lepas tu dia ada kabel lah kan, macam biasa lah, Type-C to Type-C dia akan bagi. Okay, ni dia punya iPhone tu sendiri. Body aluminium ni dia macam kurang sesuai lah juga bagi Acap, sebab dia tak mudah tahan. Dia bahaya kalau korang terjatuhkan handphone ni, dia boleh menyebabkan cala-cala. Lepas tu boleh bengkok-bengkok dia punya aluminium ni kan. Sebab aluminium ni tak tahan tau, dia tak kuat. Okay, lepas tu bahagian body dia bila Acap pegang, Acap rasa dia sangat berat. Dia taklah berat sangat, tapi dia tengah-tengah lah kan. Dulu 16 Pro pun rasa dia ringan sangat-sangat sebab dia guna titanium. Kali ni dia sedikit lebih berat. Okay, layout kamera ni yang menyebabkan ramai orang nak upgrade ke tahun ni, sebab dia buat perubahan kamera layout ni yang baru lah, design kamera yang baru. Okay, bahagian tepi biasa je, masih ada shining tu, tapi taklah ketara macam di iPhone 16 ke 15 ke 14 ke. Shining dia biasa je lah. So kita nak on je. Okay, Acap dah on dengan dia. So bila korang dah beli iPhone 17 Pro Max ataupun Pro, pastikan lepas beli tu terus korang buat pembelian juga untuk dia punya casing. Sebab bukan apa tau, bahaya kalau korang beli macam ni saja, korang tak pakai casing. Nanti kalau terjatuh ke, cala ke, terutama di bahagian kamera ni, banyak kes dah Acap lihat kat YouTube, banyak kes dah orang terjatuh handphone ni, memang tak boleh buat apa. Nasib baik dia ada Apple Care kan, so memang selamat lah kan. So belilah casing macam ni, walaupun murah tapi at least dia dapat protect korang punya phone. Ataupun nak lebih mahal sikit, nak lebih rasa lebih ringan sikit casing tu, beli yang macam ni, jenis kulit leather macam ni. Memang sangat best lah daripada Elago ni. Acap rasa bau dia pun bau nice, bau kulit. Kalau pakai tu nampak kontra warna orange dengan warna hitam tu, memang naik lah warna phone tu kan. So di bahagian depan ni bila dah on, korang set up belakang ni Acap dah set up awal dah. So bila dah buka macam tu, first kali Acap suka dia pakai iOS 26 tak silap Acap, dia pakai glass effect lah. So dia ada effect glass macam tu, sangat-sangat cantik, smooth, memang smooth gila iPhone kali ni. Memang korang kalau daripada 15 ke daripada 14, memang korang boleh rasa iPhone kali ni memang sangat-sangat smooth. Mungkin disebabkan effect glass tu sendiri kan, effect glass tu memang sangat-sangat smooth lah kan. Di bahagian kamera dia boleh zoom sampai 8 kali guys. Ini bagus tau untuk orang yang selalu pergi konsert. Make sure korang beli iPhone ni lah. Sebab apa, bila korang ada iPhone macam ni, senang lah korang nak zoom artis korang tu jauh-jauh kan. Nampak? Dia boleh zoom sampai 8 kali. Bahagian depan pula, kamera depan dia upgrade dah megapixel depan ni jadi 18 megapixel. Daripada dulu 12 saja. Dia start 12 megapixel tu berapa tahun dah. Kali ni baru dia nak upgrade dari 18. Tu berbaloi juga, daripada 16 nak ke 17. Ada kamera depan ni dia upgrade. Lepas tu korang boleh, dia ada ni apa ni, center stage. Center stage dia memang best. Bila nak selfie ramai-ramai kat kamera depan dah boleh jadi wide angle. Kau tak perlu adjust dah, memang dia adjust sendiri, auto adjust. Best lah kan. Okay, kamera pun cantik sangat, video smooth dan sebagainya. Memang ciri-ciri khas Apple lah kan. So Acap tahu banyak orang cakap iPhone ni cepat panas ke? Tidak berlaku kat 17 kali ni buat pertama kalinya dalam sejarah iPhone yang sebelum ni dia upgrade di bahagian thermal system dia, di mana dia ada letak vapor chamber. Vapor chamber kali ni memang agak besar untuk menyejukkan phone ni. Bila Acap dah guna phone ni kan dalam 3 jam 4 jam buat video, edit video, lenjan kau lah main game, dia tak sepanas
tak sepanas macam iPhone 16 Pro Max dulu. Okay, Acap guna iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max. Acap dah guna bahan titanium tu punya body, memang rasa agak panas juga. Bila dah terlampau panas, dia akan jadi malap. Tapi untuk iPhone 17 kali ni, dia tak malap langsung. Dia memang paling-paling teruk pun, dia rasa wam-wam je. Dia rasa macam suam-suam kuku je. Tapi dia tak terpadam skrin. Bersebut pasal skrin, kali ni skrin dia depan ni dia ada upgrade juga resolution kali ni, ataupun brightness, nit brightness dia kali ni mencecah 3000 nit. 3000 nit tu besar gila. Memang sangat terang. Kalau korang duduk kat bawah terik matahari, memang boleh nampak apa konten kat dalam ni. Dan yang lagi bestnya apa tau, skrin depan ni dia upgrade lagi. Dia letak reflection punya skrin lah. So bila ada pantulan, dia taklah nampak sakit mata nak tengok skrin tu bila ada pantulan kena dekat skrin. So sangat-sangat cantik, bagus macam kat Samsung Galaxy S25 Ultra tu. Quality skrin memang the best lah kan, tak dinafikan. Okay, so itulah yang korang akan dapat, sebuah iPhone. Kalau korang beli iPhone 17, inilah yang korang akan dapat, sebuah iPhone yang lebih kurang sama seperti sebelum ni, tetapi design kamera yang baru yang boleh dibezakan. Kalau orang sekali pandang, orang tahu kau pakai iPhone 17 Pro Max, 17 Pro. Jadi belilah yang jenis Pro ni, korang dapat design kamera yang baru. Walaupun pakai body aluminium, tapi dia masih lagi smooth. Okay, jangan bagi jatuh, jangan bagi calar, jaga elok-elok. Okay, pastikan pakai casing. Inilah sedikit sebanyak video perkongsian Acap untuk video unboxing iPhone 17 Pro Max.